A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu Rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. InsyaAllah tengah hari ini kita sama-sama mengulang kaji ayat-ayat Al-Quran yang kita fokuskan dalam surah yang khusus, iaitu suratul Kahfi. Kita tumpu pada pengulangan kalimah yang bermaksud lupa, nasia. Di dalam Al-Quran terdapat ulangan-ulangan kalimah lupa. Tetapi kalau kita bandingkan antara banyak-banyak surah yang paling banyak diulang kalimah yang berkata akar nasia, iaitu lupa, adalah suratul Kahfi. Kalau suratul Baqarah tak silap 3 kali. Surah-surah yang lain yang panjang-panjang 2 kali, 3 kali. Suratul An'am, suratul A'raf, surah Ali Imran. Tetapi kalau kita kira dalam suratul Kahfi, Allah mengulangi kalimah yang berkata akar nasia, iaitu lupa, sebanyak 6 kali. Kita telah maklum bahawa suratul Kahfi adalah surah yang bertemakan pedoman-pedoman di zaman fitnah. Zaman ujian, zaman umat Islam kacau bilau, zaman umat Islam lemah, berkonflik. Maka Allah sediakan kepada kita suratul Kahfi. Mesej yang perlu kita faham dalam surah yang bertemakan pedoman di zaman fitnah, Allah memperuntukkan pengulangan yang agak banyak berkenaan gejala lupa, menandakan antara ciri-ciri bagi zaman fitnah itu adalah kita mengalami kelupaan, lupa. Dalam Al-Quran dibahaskan oleh para ulama, lupa dalam Al-Quran itu terangkum dalam 2 makna. Makna yang pertama ighfalu syai', iaitu lupalah. Lupa, mengesampingkan sesuatu, tak ingat. Dan makna lupa juga di dalam Al-Quran adalah tarak, iaitu meninggalkan. Walaupun tahu tapi tinggal, maka itu disebutkan juga dengan makna lupa. Lawan kepada lupa di dalam Al-Quran itu adalah zikr. Uzkuru, wazkur, ingat. Jadi dalam suratul Kahfi, kita boleh pergi satu persatu ayat dalam suratul Kahfi yang mengingatkan berkenaan gejala lupa. Dalam ayat yang ke-24,
Allah menegur Nabi SAW ketika Nabi menjanjikan kepada musyrikin Quraisy apabila mereka asak dengan soalan cabaran. Mereka dapatkan soalan-soalan itu daripada ahli kitab Yahudi semata-mata untuk mencabar dan menduga kenabian Nabi SAW. Mereka tanya, ceritakan berkenaan golongan yang hilang dalam tempoh masa yang lama. Kalau kau boleh jawab, kau Nabi betul. Kalau kau tak boleh jawab, kau Nabi palsu. Kemudian mereka tanya, siapa yang menjelajah dari timur ke barat? Kalau kau boleh jawab, kau Nabi betul. Kalau tak boleh jawab, kau Nabi palsu. Soalan yang ketiga, bagi tahu kepada kami berkenaan ruh. Kalau kau boleh jawab, kau Nabi betul. Kalau kau tak boleh jawab, kau Nabi palsu. Dek kerana confident Nabi SAW, maka Nabi menjawab, Nabi menjanjikan, esok aku akan jawab. Esok aku akan jawab. Esok pasti aku akan jawab. Sehingga Nabi SAW terlupa untuk sebut insya-Allah. Lupa sebut insya-Allah. Implikasi daripada terlupanya Nabi sebut insya-Allah itu menggantungkan perancangan Nabi itu dengan ketentuan Allah, menyebabkan Allah menangguhkan penurunan surah yang berupa jawapan kepada cabaran musyrikin Quraisy itu selama 2 minggu. Jadi Nabi dicabar dengan soalan-soalan tersebut. Kemudian Nabi kata, esok aku akan jawab. Rupanya bukan esok, 2 minggu lagi. Sebab Nabi terlupa sebut insya-Allah. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Ini berkaitan dengan perancangan Nabi dan confidentnya Nabi untuk menentang cabaran-cabaran yang dikemukakan oleh musyrikin Quraisy, sehingga Nabi terlupa sebut insya-Allah. Maka selepas 2 minggu baru Allah turunkan jawapan-jawapan itu dalam bentuk suratul Kahfi. Lantas selepas Allah jawab, Allah kata, jangan kamu cakap nak buat sesuatu esok, melainkan mesti dilapik illa an yasha Allah, mesti disebut insya-Allah. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ingatlah kepada Tuhanmu sekiranya apabila kamu lupa. Jadi bila lupa tu sepatutnya patah balik, ingat balik kepada Allah dan katakanlah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, an yahdiyani rabbi, Tuhanku memberi petunjuk kepada aku supaya petunjuk itu dapat mendekatkan aku dengan petunjuk. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, hidayah dan rasyad ni, rasyada ini sama makna petunjuk. Tetapi hidayah petunjuk dalam bentuk ilmu pengetahuan, rasyad petunjuk dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk tindakan. Jadi ayat yang ke-24 suratul Kahfi ini mengingatkan kepada kita, apabila merangka satu-satu perancangan, jangan lupa gantung perancangan itu dengan insya-Allah, dan kita memohon kepada Allah supaya dikurniakan 2 jenis petunjuk, iaitu hidayah dan rasyad. Hidayah, petunjuk dalam ilmu pengetahuan, maksudnya dah tahu mana betul, mana salah, mana patut, mana tak patut, itu hidayah. Dan satu lagi, kadang-kadang kita dah tahu mana betul, mana tak betul, apa semua tu, tapi dalam bentuk tindakan tak terarah ke arah itu. Dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk tindakan itulah yang kita kenali sebagai nikmat rasyad. Rasyad. Doa yang sama dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi,
Wahai lana min amrina rasyada. Setelah Ashabul Kahfi tahu mana iman, mana kufur, dan mereka nak bertindak, maka mereka minta kepada Allah supaya Allah kurniakan buat mereka rasyad, iaitu petunjuk dalam bentuk tindakan. Lepas ni nak buat apa? Baik. Dalam suratul Kahfi, tempat yang kedua sebut berkaitan dengan lupa, iaitu ayat ke-57. Ayat ke-57. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Ini lupa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa tempat yang Allah sebutkan waman azlam. Siapa lagi yang lebih zalim? Dalam ayat yang lain, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Siapa lagi yang lebih zalim melainkan membuat pembohongan, tuduhan bohong ke atas Allah. Dalam ayat yang lain, waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa lagi yang lebih zalim melainkan orang yang sabotaj masjid Allah. Yang melarang masjid Allah itu digemakan nama-nama Allah. Dalam ayat 57 ini Allah menyatakan yang paling zalim itu adalah orang-orang yang apabila diperingatkan peringatan daripada Tuhannya, dia menolak. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Siapa lagi yang lagi zalim melainkan mereka yang apabila diingatkan ayat-ayat Tuhannya fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah, maka dia menolak peringatan daripada Allah yang dikemukakan itu, dan dia lupa apa yang dibuat oleh dua tangannya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami jadikan ke atas hati-hati mereka penutup, menyebabkan mereka tak boleh nak faham. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga-telinga mereka pun penyumbat. Ini sekaligus ini merujuk kepada tabiat golongan kufar dan tabiat golongan munafikin yang terharam daripada mereka mendapat hidayah. Tak dapat hidayah. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita masalah yang berlaku. Sebenarnya hidayah dah sampai. Hidayah dah sampai. Hidayah dalam bentuk orang dah bagi tahu mana betul mana salah. Dah bagi tahu. Tetapi fa'arada anha, dia penyakit menolak peringatan, menyebabkan kekal dalam keadaan lupa dan lalai. Ini dalam ayat 50, dalam ayat 57. Kemudian tempat-tempat berikutnya masuk dalam bahagian kisah yang ketiga suratul Kahfi. Kisah yang ketiga suratul Kahfi ini adalah kisah mengajar kita untuk mengenal pasti kebenaran. Kisah apa yang ketiga? Kisah Nabi Musa belajar dengan Nabi Khadir. Kisah yang ketiga ini mengajar kita macam mana nak kenal pasti kepalsuan. Maka Nabi Musa ajar kepada kita kena banyak tanya, kena banyak minta kepastian supaya tak terikut Khadir yang palsu. Jadi pedomannya begitu sebenarnya. Zaman sekarang banyak scammer apa semua tu. Jadi cara untuk terelak daripada kena tipu adalah kena banyak minta kepastian, sebagaimana Nabi Musa
minta kepastian kepada Nabi Khadir. Memang Allah susun ceritanya memang macam tu. Bukan bermaksud tak patut Nabi Musa tanya. Dia kalau Nabi Musa diam je tak tanya, tak jadi cerita lah. Bila tak jadi cerita, kita tak dapat belajar sesuatu. Ternyata dalam kisah yang ketiga ini, kisah yang mengajar kita bagaimana menyelamatkan diri daripada zaman fitnah, daripada penipuan, maka Allah banyak mengulangi kalimah nasiya, lupa. Yang menariknya dalam cerita Nabi Musa, Nabi Khadir ini, lupa yang dipaparkan kadang-kadang lupa yang tak masuk akal. Kadang-kadang lupa yang tak masuk akal. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Jadi cerita ni Nabi Musa pesan pada anak murid dia, Yusha bin Nun. Mereka nak cari Nabi Khadir seperti yang ditugaskan oleh Allah, pergi cari Nabi Khadir. Tempat Nabi Khadir tu adalah di pertemuan dua laut. Jadi mereka kena cari mana tempat pertemuan dua laut. Untuk perjalanan yang panjang, mereka bawa bekal ikan yang dikeringkan. Nabi Musa pesan pada anak buah dia, Yusha, kalau nampak ikan ni melompat balik ke laut, cepat-cepat bagi tahu pada aku. Kan itu satu fenomena yang sangat ganjil, yang memeranjatkan. Secara logiknya, kalau nampak fenomena itu, mestilah terkejut. Tetapi Allah takdirkan nasiyahu tahuma, kedua-dua mereka lupa nak perhati, yang mana ikan yang mereka bawa bekal itu sebagai indikator. Ini tempat ni dah sampai, tengok ikan. Ikan tu nampak ada kejadian pelik ke apa, mereka terlupa. Kalau kita hari ni terlupa nak tengok indikator ke, tengok sensor ke, lupa tu. Allah Maha berkuasa melupakan hamba-Nya sebagai ujian dan pengajaran hidup. Padahal kalau kita fikir, tak masuk akal, lupa. Padahal dah briefing awal-awal. Kalau nampak ikan hidup balik melompat ke laut, lekah-lekah bagi tahu. Jangan tak bagi tahu. Bukan Nabi Khadir tidak menyaksikan ikan tu melompat, masuk balik ke laut, bukan tak nampak, tapi lupa. Jadi bila lupa tu, satu pengajaran yang penting buat kita umat Islam di zaman fitnah. Kadang-kadang kita diuji dengan lupa yang memang tak masuk akal. Kalaulah generasi akan datang baca sejarah yang sedang kita tulis hari ini, mereka pasti akan pelik. Kenapa orang Islam zaman tahun 2026 tu tak beringat? Kenapa orang Islam lalai? Selanjutnya Allah katakan iz awaina ila sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansaniyahu illa syaitanu an azkurah. Jadi bila dah letih, Nabi Musa berehat dekat batu. Dan Nabi Musa baru tanya pada anak murid dia, Yusha, mana bekal ikan kita? Maka barulah Yusha bagi tahu, aku lupa nak bagi tahu. Fa inni nasitul hut, aku lupa. Dan terus Yusha mengaku, wa ma ansaniyahu illa syaitanu an azkurah. Tak ada sebab lain
yang boleh buat aku lupa ni melainkan syaitan punya kerja tak nak bagi aku ingat. Jadi Yusha' waktu itu mengakui kerja buat-buat lupa ni memang kerja syaitan. Antara kerja syaitan adalah menyuntik was-was. Fawaswasalahu syaitan, fawaswasalahu masyaitan. Syaitan mewaswaskan. Dalam cerita Nabi Adam dan Siti Hawa, syaitan mewaswaskan. Dalam makna Al-Quran bahasa Arab, waswas yang dibuat oleh syaitan ini bukan sama macam dalam bahasa Melayu, ragu-ragu. Tetapi waswas yang dimaksudkan di sini adalah al-khatrur radi'ah, bagi idea yang buruk. Jadi ada peranan syaitan yang menyebabkan orang Islam pakat lupa. Orang Islam pakat lupa. Antara kelupaan kita hari ni apa? Lupa nasib umat Islam di Palestin, di Gaza. Kalau tanya lupa ke? Tak lupa. Tak adalah lupa maksudnya tak tahu langsung, bukan. Tapi lalai. Lalai. Jadi sekarang ni dah cecah 1000 hari. 1000 hari lebih, dah cecah 1000 hari lebih penjajahan ke atas Gaza. Kita ingat lagi ke tak ingat? Dah 3 tahun ni. Kalau kita rasa letih nak ingat, nak merasa sensitif, apatah lagi saudara kita di sana lagi rasa letih. Antara lupa yang besar berlaku hari ni, kita umat Islam lupa saudara seagama kita ni siapa? Lupa saudara seagama. Padahal benda jelas. Itu yang menyebabkan segelintir dari orang Islam mula mencari jalan damai dengan Israel. Lupa. Jadi berlaku perang, berlaku serangan ke atas Iran. Lupa yang serang tu siapa? Punya benci Syiah. Waktu ni lah ambil kesempatan tumpang sekaki hentam Iran. Lupa yang serang tu siapa? Musuh kita juga. Lupa. Bila cerita berkaitan dengan lupa-lupa inilah terkait dengan hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi katakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, ba'dikum riqabi ba'd. Janganlah kamu kembali kafir lepas aku. Maksudnya lepas ketiadaan aku, kamu semua jangan kembali jadi orang kafir. Apa yang menyebabkan kamu kembali jadi perangai orang kafir tu? Kamu saling memenggal tengkuk antara satu sama lain, saling berbunuh antara satu sama lain. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufr. Mencaci orang Islam, sesama orang Islam tu perangai fasik, dan memerangi orang Islam itu adalah satu perbuatan kufur. Tetapi hasil adu domba penjajah sejak daripada dulu sampai sekarang, mereka mengadu domba supaya sesama orang Islam ini berperang antara satu sama lain. Kalau tanya ni sama Islam, sama Islam. Sama kiblat, sama kiblat. Tapi sanggup berperang sebab apa? Lupa saudara sendiri rupanya. Lupa saudara sendiri. Dalam asar yang cukup terkenal, seorang satu rombongan dari Iraq pergi jumpa Abdullah bin Umar.
Waktu itu kes yang besar adalah kes pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Kes besar, isu besar. Tetapi orang-orang Iraq datang bertemu dengan Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar, apakah hukum ihram terkena darah nyamuk? Apakah hukum ihram terkena darah nyamuk? Ibnu Umar menjawab, kamu tanya berkenaan hukum darah nyamuk, kamu tak tanya hukum darah Sayyidina Husain yang tertumpah. Itu lupalah tu. Lupa mana yang penting, mana yang mustahak. Lebih kurang sama macam kelupaan yang dialami oleh umat Islam hari ini. Lupa Israel buat apa, lupa orang Islam terkorban macam mana, lupa nasib tanah suci kita. Israel tunggu masa nak takluk habis Baitul Maqdis. Memang mereka dah cakap-cakap berkaitan dengan nak meruntuhkan Masjidil Aqsa, nak ganti dengan Solomon Temple. Lupa, benda-benda tu lupa. Dan sebab apa lupa? Sebab syaitan ni buat was-was. Was-was ni dalam bahasa Quran, idea buruk. Jadi syaitan manusia bagi idea. Idea buruk apa? Idea buruk saling curiga antara sama orang Islam, saling berbalah antara Sunni dan Syi'i. Lupa menyebabkan musuh ada ruang untuk menakluk umat Islam. Dan tempat yang lain dalam Suratul Kahfi masih lagi dalam bahagian yang sama, iaitu bahagian kisah yang ketiga. Ini kata-kata dari Nabi Musa. La tu'akhizni bima nasit wa la turhiqni. Ini bila Nabi Musa dah janji pada Nabi Khadir, aku nak mengaji dengan kau. Nabi Khadir kata, boleh, tapi bila nampak benda-benda pelik ke apa, sabar dulu, jangan tanya. Bukannya maksud jangan tanya sampai kiamat, tak. Tapi waktu event tu sedang berlaku, jangan tanya. Jangan tanya. Fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu zikra. Nampak benda-benda pelik ni, jangan tanya dulu. Tak sempat waktu tu kalau nak terang. Jangan tanya dulu. Sabar hingga aku bagi tahu, terangkan kepada kamu. Cukup lengkap lepas ni. Jadi Nabi Musa buat deal. Apabila Nabi Khadir buat tindakan membocorkan bot yang telah ditumpang oleh mereka. Bot tu bagi tumpang, tak minta tambang. Maksudnya bot tu milik orang baik, bagi tumpang pada mereka. Sebelum keluar dari bot, Nabi Khadir pergi bocorkan bot tu. Nabi Musa terkejut. Macam mana buat khianat? Sabotaj. Maka Nabi Musa terlupa. Nabi Musa tanya, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa kau pergi nak bocorkan? Habis tenggelamlah orangnya. Sesungguhnya kau buat satu tindakan yang tak boleh nak dikompromi. Jadi Nabi Khadir tanya, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap kau tak boleh sabar. Maka Nabi Musa minta maaf kepada gurunya, la tu'akhizni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Wahai Khadir, jangan kiralah dengan aku. Sebab apa? Aku tadi lupa. Mengaku lupa, mengaku tersilap. Dan memang di zaman fitnah, atas faktor dorongan propaganda,
tak tahu, belum sampai ke pengetahuan kita, kita terbuat tindakan yang sepatutnya tak boleh. Yang sepatut kita boleh selaklah sejarah umat Islam, kenapa umat Islam jadi begini sebab generasi terdahulu terbuat silap. Gitu. Nak buat contoh jadi panjang pula. Tapi kemalangan yang berlaku ke atas umat Islam hari ini adalah kesan daripada kesilapan dan keterlupaan generasi terdahulu. Sebagaimana kita hari ini sedang melakar sejarah yang kelak akan difahami oleh generasi akan datang, kita ada buat silap. Bila buat silap, la tu'akhizni bima nasit. Jangan kiralah aku terlupa. Lepas-lepas ni nak buat silibus ke apa, jangan susah sangat, jangan uji aku susah sangat. Dia mengaku, Nabi Musa mengaku akan keterlupaannya. Dan yang lupa itu dikaitkan dengan syarat yang telah diletakkan oleh Nabi Khadir, kena sabar. Lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi dikaitkan dengan sabar itu dengan lupa itu dan sabar. Jadi kalau kita ambil pengajaran dari suratul Kahfi ini, antara musibah yang berlaku ke atas kita umat Islam hari ini adalah gejala lupa. Macam-macam lah lupa. Macam-macam lupa. Selalu orang bahas lupa beribadat. Tapi antara lupa yang besar adalah kita lupa umat kita sendiri. Kita lupa umat kita sendiri. Kita lupa saudara kita sendiri. Kita habis lupa. Padahal jenis lupa macam tu adalah lupa yang tak masuk di akal. Tapi itu adalah ujian yang berlaku di zaman fitnah. Baik, jadi rasa sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.